Dia ambil yang tu, strawberry yang tu. Sendiri 80 sen tu. Betul. Besar. Besar. Okey je. Okey. A few moments later. Mula kita potong mango. Boleh tunggu. Oi kau. Kita ada, oi. Aduh. Bersuara. Ya betul, kita ada nata di kokur. Tuang je dalam ni semua. Betul, letak tepi. Oh jangan lupa, kita ada lychee juga. Beli kat kedai Iko je. Tuang je. Tu kita ada strawberry. Kita basuh dulu. Oh, strawberry dia besar-besar weh. A few moments later. Lepas itu ni muscat, anggur apa tadi? Tapi dia macam dah masak lah anggur dia. Comel kan? Ni pun kita rendam. Banyak-banyak lah, tak suka anggur. Kita potong. Dia potong macam ni? Macam ni? Macam ni? Macam ni? Oh, ada bijinya. Bagi buang bijinya. Boleh tanam ni. Letak dalam ni. Kita letak strawberry. Masuk apa dulu? Ni dululah. Whipping cream.
Lepas tu air kotak. Guna air kotak strawberry. Mantul. Hui. Bapak dah. Ini dah tak payah susu pekat dah ni. Sebab dia dah manis. Kurang. Nampak tak? Aku buat jual ni sedap ni. So kita kacau-kacau je nak rasa. Sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Nak bagi lagi sedap, kita letak kau kena letak ais. Dah tak payahlah letak susu pekat tu. Korang guna whipping cream. Okay, ni dah siap dah kita punya air cocktail kita. Nampak tak? Bolehlah buat untuk berbuka puasa. Tak nak mangkuk lah. Kita akan bagi peserta tetamu yang ada dalam rumah ni dulu rasa. Nampak tak korang? Nice korang. Dah boleh makan. Sedap. Mandi dia okey kan? Okey. Rasa buah ada strawberry. Fantastic. Mantap lah. Boleh jual tak? Boleh. Yang murah-murah.